Okey, hai. Hari ini kita akan sambung penjutan SPM Tingkatan 5 tahun 2025, Matematik Kertas 2 di bahagian yang ketiga. Okey, di bahagian ketiga kita masuk soalan 9. Okey, soalan 9, Raja 5 menunjukkan graf fungsi. Okey, dia bagi tahu di sinilah. Okey, data-data dia bagi. Lepas tu soalan 9A1 dia tanya nyatakan nilai amplitude graf tersebut. Apa itu? Okey, amplitude tu ni nah kita kira. Tengok sini nah. Tengok daripada graf saja. Ini berapa beza dia ni? Berapa nilai dia? Nilai dia 2 kan? Ni 2. Maknanya nilai amplitude dia adalah 2. Okey, jadi di sini adalah 2. Selesai, itu saja. Lepas tu, dia soalan 9A2, hitung nilai tempo bagi fungsi tersebut. Ingat, nilai tempo adalah selang satu kitaran lengkap. Okey, nilai tempo ini adalah selang satu kitaran lengkap. Jadi kalau kita tengok kitaran lengkap dia di mana? Okey, kita nampak sini. Ini sampai sini. Ini kitaran lengkap dia. Satu kitaran lengkap. Jadi berapa nilai tempo dia? Kita nampak di sini nilai tempo dia adalah 180. Sebab tu di sini nilai tempo dia adalah 180. Selesai. Okey. Kita pindah kepada soalan B. Soalan B dia bagi tahu Raja 6 menunjukkan sebatang kayu, panjang dia 12 meter disandarkan pada dinding tegak. Jarak mengufuk dari dinding kayu ke kayu ialah 7 meter. Okey. Ini kalau kita nampak, okey, dia suruh cari sudut theta. Theta di sini. Bolehkah kita cari? Okey, benda pertama apa kamu kena buat? Okey, kamu kena cari dulu sudut di dalam. Okey, kita labelkan dia huruf X lah. Okey, lepas tu ingat balik. Okey, formula untuk cari sudut X ni, kenapa kita tidak boleh cari Y? Sudut dalam luar ni. Sebab kita tengok dulu dalam ni dia ada bagi kamu apa tentangan dia, apa dia punya hypotenuse. Okey, ingat balik ni yang saya takut hantu kerana banyak hantu. Ini cara cikgu hafal lah. Terbang berkeliaran. Okey, maknanya kita ambil huruf depan je lah. Tengok huruf depan dia apa? S, T, H. Maknanya untuk formula sin theta sama dengan tentangan bahagi hipotenus. Okey. Lepas tu kita tengok K, B, H. Maknanya untuk cari mau cari cos theta. Maknanya ini bukan theta sudah, dia akan jadi sin X, cos X lah. Sama dengan bersebelahan bahagi hipotenus. Okey, lepas tu kita tengok T, T, B. Berkeliaran. Okey, ini ada R, berkeliaran. Maknanya di sini tan theta sama dengan P tentangan bahagi B berkeliaran bersebelahan. Okey, kalau sini sudut mata kita X, maknanya ini akan jadi tentangan, ini akan jadi hipotenus. Okey, bila mau cari data bertentangan dengan hipotenus, kita hanya ada satu saja. Di mana? Kalau kita tengok di sini, kita tahu tentangan dengan hipotenus yang ada sin. Betul ni, tentangan dengan hipotenus. Sabtu kita guna formula sin. Kita pun cari, kita cari dalam kan X tu, maknanya sin X sama dengan tentangan dia adalah 7, hipotenus dia adalah 12. Okey, cari X, kita pindahkan sin, shift sin 7, 12. Okey, jadi maknanya X kita dapat berapa ni? Kalau kita kira, kita akan dapat 35.69. Kasih benar dia, okey? Maknanya kita tahu nilai X di sini adalah 35.69. Tapi soalan minta apa? Soalan minta theta ni nah. Kita tahu satu garis lurus ni. Okey. Kita tahu ada belajar dulu satu garis lurus ni. Sudut ni adalah 180. Kalau di X kamu sudah 35, macam mana mau cari theta? Makanya kita kena tolak. Mau cari theta 180 tolak dengan 35
144.69. Bila tolak, kita akan dapat berapa bagi dia? Guna kalkulator kamu kira, dapat 144.31. Selesai untuk soalan 9. Mudah kan soalan 9? Soalan 9A, main tengok saja. B, kita kena kira sikit lah, tapi kena tahulah siapa bahagi siapa. Okey, boleh hafal saya takut hantu kerana banyak hantu terbang-terbang berkeliaran. Okey, selesai untuk soalan 9. Kita sambung soalan yang ke-10. Okey, soalan 10 berkaitan dengan dividen-dividen, betul? Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, apa soalan dia? Mari baca. Okey, soalan yang dia bagi, Haris membeli 900 unit saham syarikat teknologi kuku pada harga RM3.50. Maknanya kita tahu dia punya modal awal lah. Okey, baca dulu habis. Pada akhir tahun, syarikat teknologi kuku membayar dividen sebanyak 30 sen seunit. Maknanya daripada 900 dia akan bayar 30 sen lah kepada semua pemegang saham syarikatnya. Pada tahun berikutnya, si Haris telah menjual semua saham yang dipegang apabila harga saham meningkat kepada RM4 seunit. Apakah nilai pulangan pelaburan bagi Haris? Kita boleh fikir logikan di sini. Okey, bila kita buat, apa kita kena tahu? Benda pertama, kita kena tahu si Haris kasih keluar berapa banyak modalnya. Jadi kita kena kira mula-mula berapa modal awal. Modal awal si Haris, kita tahu dia beli 900 unit, satu unit berharga 3,5. Jadi kita boleh tahu sini 900 kita darab dengan RM3.50. Ini modal awal dia yang dia keluarkan. Bila kita kira, kita dapat di sini, maknanya si Haris akan laburkan 3.150. Lepas tu ayat dia yang seterusnya dia bagi tahu dia ada dividen 30 sen untuk setiap unit. Maknanya kita kira dividen kita adalah 30 sen untuk setiap unit. Maknanya 30 sen si Haris beli 900 unit. Jadi dividen yang dia dapat adalah berapa? 270. Okey. Lepas tu dia jual pada harga RM4 sudah dia jual ni. Dia jual RM4 satu unit yang bila dia jual. Maknanya kita tahu ada peningkatan, tiada pengurangan kan. Harga asal 3,5, peningkatan dia RM4. Jadi berapa peningkatan harga dia? Kita pun kira peningkatan harga saham. Okey, maknanya peningkatan harga saham dia berapa? Harga dia beli 3,5, harga dia jual RM4. Maknanya kita tahu ada peningkatan harga saham sebanyak 50 sen satu unit. Boleh? Jadi, lepas kita tahu peningkatan, kita pun boleh kira keuntungan dia. Kita boleh kira keuntungan modal. Macam mana kira keuntungan modal? Berapa dia punya peningkatan saham tu? 50 sen kan? Maknanya kalau 50 sen kita darab dengan 900. Kenapa darab 900? Sebab kita beli sebab si Haris beli 900 unit. Jadi kita pun tahu si Haris dapat pulangan dia keuntungan modal adalah 450. Bolehkah? Baca pelan-pelan, data dia ringkas sahaja. Okey, lepas tu kita tahu ni, ini dividen dan juga keuntungan modal itu adalah jumlah pulangan. Betul? Ini dua ni adalah jumlah pulangan. Jadi kita boleh kira dulu berapa jumlah pulangan dia. Sebab soalan dia minta berapakah nilai pulangan pelaburan. Maknanya kita tahu sini kita punya jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan kita adalah dividen 270 tambah dengan keuntungan modal 450. Kita pun dapat pulangan modal sebanyak 720. Okey, tapi soalan mau nilai pulangan pelaburan. Jadi, untuk cari nilai pulangan pelaburan, kita mau dalam peratusan, maknanya kita tahu jumlah pulangan dia 720. Yang dia modal awal yang dia beli 3.150 darab dengan 100%. Jadi nilai pulangan modal kita bila kita kira, kita akan dapat berapa? 22.86%. Bolehkah? Okey, bundar. Semua kita kena bundar.
Macam ni pun 22.86 kita kena bundar. Dia dapatnya 22.85 something kita bundar pergi tepat kepada 2 tempat perpuluhan. Okey. Untuk soalan 9 dan 10 sampai sini saja. Okey, bye-bye.